Kita ni kena ikut arahan tau. Kalau tak ikut arahan, Kau biasa tau Lucy. buat kantoi pula. Jangan like, subscribe video ni. Yo. Jangan lupa like, subscribe dan video. Like dan subscribe. Okey, sekarang kita berada di sekolah agama. Jadi apa kita nak buat hari ni? Aku tak tahu, kau tak bagi rancang lagi lah. Okay, sekarang kita ada ketua pengawas di belakang dan seorang. Kita nak review makan kat kantin. Main game ni. Yang kata Apa tu? duduk sini. Balai mak. Dia main game apa? Ada. Emang malu. Okey, jadi kan disebabkan hari ni adalah perjumpaan ibu bapa. Tanpa korang sedar sebenarnya dah perjumpaan ibu bapa. Sedar-sedar kita dah pertengahan tahun dah. Kan? Hai. Bye. Bye. Okay, so hari ni kita akan tanyalah Aiman, apa kita perlu buat hari ni? Buat video. Hari tu video sukan yang baru je Azril upload hari tu. Aiman ni dia banyak juga dah lawak tu. Siapa yang belum tengok lagi video sukan boleh tengok sekarang, tengok dan tengoklah sampai habis lah. Okay. Jadi kalau korang tengok persekitaran ni, okay. Sekarang kita orang berada di sekolah agama macam korang tahu kan. Sebenarnya Azril tak tahu nak buat apa sebenarnya. Tapi disebabkan itu, berikan kata-kata hari ni. Makan Maggi. Okay, sekarang korang boleh tengok ke depan. Kat depan memang banyak. Ada mak orang, ada mak orang. Ada mak dia. Bapak aku. Bapak dia. Kita boleh. Azril sebenarnya tak tahu. Kita boleh pusing-pusing satu sekolah ni ke. Macam korang tengok dalam video ni. Memang banyak gila kawasan sekolah. Ada kita tak boleh pusing-pusing geng. Kenapa kau tak boleh beli? Orang yang nak pusing-pusing macam video sukan tu kan. Ada kita review makanan, ada kita review sukan. Berbarisan. Tapi berbarisan video lain kan. Kau memang lagi. Okay, sekarang kita dekat depan kita ni ada seekor orang. Seekor. Jangan seekor haiwan. Okay, kita nak bagi nama dia apa? Okay. Siapa nak stiker Azril? Mak siapa? Banyak stiker Azril. Kepada yang kawan-kawan yang dah tengok video ni lama, contoh macam ni, kejap lagi dia tengok balik video ni, dia akan tengok muka dia berada muka dia balik. Jadi tolonglah tekan butang subscribe, terutamanya Fatih, Azril dan Syadam yang sudah balik. Dia Syadam dah balik? Dah. Syadam dah balik. Dia dah balik. Jom 10. Aku dah nak pergi. Kita orang nak buat ni. Mana ayah aku? Explose kau dah? Tak payah, jangan tak payah. Jadi kita nak explore sekolah. Okay guys. Okay, jadi kita nak video ni. Kita ni ke dia tenang. Apa kita nak buat hari ni? Apa kita nak buat hari ni? Kita tak tahu nak buat apa ke. Aduh. Yang putarkan ni. Okay. Kau kenapa? Okay. Okay, sementara tu Azril nak borak dulu lah. Persekitaran sekolah ni memang bagus gila orang. Tak nak cakap banyak. Kita boleh stop je dulu Okay, jadi kalau korang tengok kat sekolah ni memang besar je. Padahal setingkat je. Okay. Apa gitu? Tapi aku tak ada duit lah. Aku tak buat. Aku ada duit. Okay, hari ni Fatih ni, dia seorang makan. Tapi dia tak makan berlebihan. Jadi, aku tak ejek, aku cuba cakap je. Kita nak review makanan bersama Hantu. Okay, dia sedar nama dia hantu. Dian, kau berani ke nak lalu sini? Tak. Dah, jom. Kita review makanan pelik-pelik. Ada tamu dia. Ada tanghulu, tapi bukan tanghulu. Nama dia buah tanghulu. Sama. Sama. Okay, jom.
kita akan jalan satu sekolah ni geng. Sama Fatih, seorang jenayah cyber. Orang boleh tengok sekarang ni memang ramai gila. Sebab memang sekarang adalah perjumpaan yang berapa. Jadi memang ramai gila. Sekejap. Okay, jom. Tanpa menguasa, kita sudah sampai ke kantin. Panggil ni kantin. Jom kita masuk ke dalam kantin dan tengok apa yang ada. Kita bersama Fatih tendang beratur. Kita ni kena ikut arahan tau. Kalau tak ikut arahan, Kau biasa tau Lucy. alamak kantoi pula. Okay, sekarang kita tengok Fatih nak beli apa. Sini memang ada banyak, ada bihun. Orang kata kalau ada promo kedai orang boleh dapat makanan free, betul ke? Okay, kita tengok ni. Azri keluar dari luar, ada gambar harimau. Okay, inilah kantin kita. Sangat bersih dan ada harimau lagi. Ganas ni. Oh, kat situ ada ayam. Sementara, cepatlah Fatih, kau nak beli apa? Aku tengah berfikir. Ada kat situ ada bihun, nasi lemak kunyit, ayam kunyit. Kat sana juga ada peja. Okay. Kat sana juga ada pasar ke. Korang tengok tak ada pasar ke. Geng, ada pasar. Jadi kat sini memang banyak gila tempat. Banyak gila. Ada pasar lagi. Okay, jom. Kita nak menunggu Fatih ni. Dah lama dia beli. Fatih, cepatlah Fatih. Satu. Buah tu nanti sebab buah ni boleh potong. Oh, kau tanya macam kantin tu tadi? Ha. Okay. Sekarang kita nak review sekolah. Tapi kita kena cepat-cepat tau. Sebab mak aku dah dekat sana. Tak. Jauh lagi? Kan bukan kau duduk sebelah mak kau pun waktu mak kau jumpa cikgunya. Oh, betul lah. Sekarang kita ada pengawas. Tapi orang panggil dia pengadas juga. Pengawasnya tak berguna. Habis tu kau sekolah pagi apa jadi? Oh, aku baik. Aku sebagai cakap, Kenapa? ni apa salah yang baju ni? Pergi sekolah ke di Badang? Tadi kat surau. nampak dia. Solat Jumaat pakai baju pun macam cantik, beruniform. Sampai sekolah pakai baju tu. Masa tu balik je. Tak, betul lah tak terbalik. Aku macam nampak seseorang ni. Itu Ustazah Fazila ke? Ikut. Hah? Aku rasa tu cik mak-mak tu. Ustazah Fazila ni kat kelas dia. Ustazah Fazila kat guru kelas. Kau boleh tak jangan rusuh? Sekarang ni kita seorang kita tahu pusing-pusing ni. Jom pergi kerisan sana balik. Okey, kita masuk sorok tiba. Tempat sorok paling susah nak kumpul. Betul tak? Yes, betul dalam kelas. Janganlah terjatuh. Okay, geng. Jadi Azril dah tak tahu nak buat apa kan. Kejap lagi Azril ikut balik. Lepas Fatih ni nak beli makanan tang hulu dia. Jadi itu saja. Tak adalah, itu sajalah untuk video kita kali ni. Jangan lupa okay. Nanti aku masukkan dalam video mana-mana. Okay. Jadi itu sajalah untuk video kita kali ni. Jangan lupa like, subscribe dalam video Azril ini. Jumpa korang dalam video akan datang. Please subscribe kepada kawan-kawan seperti sini. Tahulah subscribe kita. Bye-bye semua. Assalamualaikum.